Contoh kalau tak apply coating. Tengok ni. Air melekat, betul tak? Air tu melekat kan. Tapi kalau kita apply coating, jom saya tunjuk. Cara apply 3 step macam biasa. Spray. Ratakan dia. Ratakan dia macam ni. Nampak kilat dah naik tu. Tu belum buff lagi. Okey, terbalikkan kain. Buff. Nampak tak? Kilat dah naik tu. Saya tak cakap, saya tak tipu. Ini efek gloss, ini efek hidrophobic. Tengok air melekat ke tak? Air tak melekat tau. Bila tak melekat, kotoran pun akan melekat lah kalau kita fikir logik. Jadi siapa yang nak boleh tekan beg kuning. Saya malas nak cakap banyak dah. Korang boleh tengok sendiri perbezaan ni. Melekat. Yang ni tak melekat, air jadi bubble. Ya, jadi bila parking kereta bawah hujan pun senang lah. Tak perlu nak bimbang lah, tak perlu nak rusing. Dia dah jaga cat kereta kita. Siapa nak tekan beg kuning. Bye bye. Assalamualaikum.